Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak sharekan dalam situasi getir bagi pemilik Mercedes. Okey, pemilik Mercedes, kalau tuan-tuan dan puan, kalau pasti of course lah you all akan ada backup apa nama ni, tayar spare, alright? Okey, of course. Bila dalam keadaan situasi getir, okey, you all nak call orang tak dapat lah. Okay, oh fine. Right, okay. So, orang tak datang jauh ke apa, ke Jadah semua kan? Okay, fine. Alright. So, apa yang you all boleh buat adalah, first, you all kena, nampak ni? You all punya ni, masukkan dekat tengah-tengah sikit, jangan dekat tepi sini. Nanti bebak you all punya benda lah ni. Masukkan tengah-tengah sikit. Sebab I believe orang ni biasa ke call je kan. Tapi tak apa, dalam situasi kosong, orang kata kita kena survival kan, contohnya kan. Okay, so masuk ke dalam sikit. So naikkan kat sini, pusing, nampak? Pusing ke arah jam. Zap. Tapi sebelum nak pusing-pusing tu, pastikan you all punya brake ada dalam keadaan parking. Lepas dalam parking, you all kena tarik brake lah, tekan brake lah macam biasa, tekan brake lah, tekan brake. Okay, then you all kena pastikan dua-dua depan ni kena letakkan batu-bata. Carilah batu-bata mana kena sandal. Pasal nanti kereta terjongkit. Okey. Zaz. Nampak? Okey. So, saya nak share kepada tuan-tuan dan puan. Benda ni penting. Ini orang panggil latihan asas dalam situasi kalau you all nak panggil orang tak datang kan. Okay, fine. Tuhan. Lepas tu, tiba-tiba bagi buta. Fine. Betul lagi, time tu pula memang jauh daripada lokasi yang nak ni, you all pun nak cepat gerbak-gerbuk. Okey, letih. Alright. So, parking tempat yang selamat, cari tempat bagus. Okey, first buka ini kan. Lepas you all dah buat benda step pertama ni, zap. Yang ini pula you all kena tarik ke lawan jam. Ni, 1 2 3 4 5 lawan jam. Pum. Tendang ke apa semua, tapi masukkan betul-betul. Okey. Ini masuk betul-betul. Biasa Mercedes dia akan provide you all equipment yang sangat lengkap lah. So you no need to worry lah. Tapi you all kalau masuk memang ketat sikit. Okey, cara dia tarik. Tapi tak tahan. Kalau tak ni you all tendang dari sini. Pam, tendang. Bila dah peringkat kat sini, you all boleh diri atas dia tu. Zap untuk menggunakan daya berat badan you all. Okey, fine. Then you all buka balik bonet you, masuk. Okey, bila masuk, you all cara nak masuk ni pula, dia kena naikkan atas sikit. You kena tekap dengan badan you, tekan badan you sikit. Sebab dia ada sangkut sikit kat sini. Yang tu you keluarkan dulu. Zap, keluarkan dulu. Okey, fine. Then you masuk punak-punak dia ni. Lepas tu lawan jam. Bukan lawan jam. Bila nak ketatkan balik, kena mati ikut jam lah. Zap. Nampak ni. Dah ketat. Kena ketat betul lah. Okey. Nampak gini, contoh gini. Ketatkan. Tadi saya dah ketatkan tadi dah. Okey, macam ni. Sebab ini sementara je sebelum you all akan pergi kedai tempat yang nak dituju kan. Okey, kedai. Okey, alright, fine. Okey. So kat sini. Ketatkan. Jangan tak ketat. Nanti kau tanggal pun ya juga. Okey. So kat sini. Okey, nampak. Ini adalah untuk latihan praktikal lah. Ni dalam situasi terdesak. Okey. Tarik betul-betul. Okey. Okey, confirm. Then settle kan. Okey, fine. Alhamdulillah settle. Dan baru you masukkan mendalah ni ke arah situ, chip dia ni. Kalau chip sangat ini mendalah ni. Okey. Masih di band dia ni. Okey. Masukkan. Ini adalah kerja terakhir lah. Okey, settle. Pump. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah my real experience. Tapi alhamdulillah yang penting equipment you all mesti lengkap. Okey. Tapi sebelum tak lengkap, okey, contoh macam ni kan. You all kena ingat. Okey. Ni kan. Masukkan tayar balik kan. You all nak ni, you kena pusing ke sini. Prap. Nak kunci, prap. Nak kunci mesti lawan ikut jam. Nak buka mesti lawan jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat. Tujukan kepada pemilik-pemilik Mercedes. Pasal apa? Sama kereta senang. Tapi kereta lain pun tak tahu lah. Mungkin sama kot rasanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.